Aisyah binti Ahmad dari Gua Perahu, Bukit Gajah, Pulau Pinang. Saya adalah pesakit kanser payudara, dah buat operasi, kemo dan juga radioterapi, dan makan ubat untuk 5 tahun. Selepas saya sakit, memang lepas ubat operasi semua, saya tak boleh nak angkat tangan dan buat kerja macam biasa. Selepas diperkenalkan oleh Puan Hajah Nunairi, saya ambil produk Bisiri, iaitu Halia Hitam, BKP, BR5, B20, vitamin. Semua produk tu saya makan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya boleh buat kerja macam biasa. Saya boleh angkat tangan, kedua-dua belah tangan saya. Jadi saya sarankan, lepas saya makan itu semua, saya boleh, sebelum tu saya tak boleh angkat tangan. Saya pun bekerja, sebelum saya dapat sakit, saya bekerja freelance selama 20 tahun. Jadi lepas saya buat operation dan saya dah makan produk Halia Hitam tu sebanyak 21 biji satu hari. Ya. Ya. Lepas tu saya kita lah makan, dan sekarang Alhamdulillah dicek doktor pun tak cakap banyak data, semua okey. Semua. Ya, semua Alhamdulillah. okey. Terima kasih Puan atas perkongsian. Semua yang mana ada tidak sana boleh makan Halia Hitam, sebab lebih pun tak apa. Lebih pun tak apa ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Puan.